Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya, masih lagi sama juga, iaitu hari Sabtu 20 hari bulan Jun 2026 Masihi bersama dengan 4 Muharram 1447 Hijrah. Sekarang ni pukul tepat pukul 7 petang lah. Belum masuk maghrib gitu. Tu dia apa? Masjid tu. Sebelum masuk maghrib biasalah. Pasal kaset tu. Pasal surah mengaji ya. Kalau nak Al-Quran tu. Okey, seperti biasa video ni video 7 petang dah ni. Seperti biasa video dalam report kita untuk hari ini. Pada buat video dalam report kemarin, saya malam baru saya keluar. Aktiviti biasalah malam tu. Tak terbit tak bagi tak. Sudah. Memang tak terbit. Malam baru saya keluar. Pada semaya syak baru saya keluar. Pukul 9.40 kita lebih kurang. Kita dah lebih kurang 10. Dah dekat kat pukul 10. Kita 9.40 kita. Sampai sana 9.50 kau. 9.50 minit. Malam sampai dah fikri. Lepas tu minum ada seperti biasalah. Lepas tu balik pada pukul 12.50, tidur pada pukul 1.40. Bangun pada pukul 6.50 minit pagi, bangun terus mandi sembahyang subuh, makan sarapan, lepas tu sambung tidur balik lah. Panjang hari ni tak ada buat kerja apa Sabtu ni. Tak ada apa lagi hari ni. Macam gini. Pada tu bangun pula pada pukul 11:30. Lepas tu semai dahulu pada pukul 3.30 petang. Balik lah kalau belajar bermain Facebook apa, bermain TikTok, Facebook apa, tengok TikTok apa, Facebook apa tu. Lepas tu 3.30 baru semai suku. 2 suku tadi bagi asap dia. Lepas tu pas semai asar, maya asar pukul 5. Lepas tu pukul 5.30 hari dah. Barulah buat video dari report dah hari dah. Pukul 5 berapa tengok. Buat video dari report tadi. Buat video review 3 bahagian. Hak sampai pada 18 bulan, 19 bulan dan juga hari ni 20 bulan. Okey, 18 bulan bersama 2 Muharram, 18 bulan Jun bersama 18 Jun 2026 Masihi bersama dengan 2 Muharram 1447 Hijrah. Lepas tu 19 bulan Jun 2026 Masihi bersama dengan 3 Muharram 1447 Hijriah. 1448 Hijriah. 1448 Hijriah. Okey. Lepas tu ada hari ni pada 4 Muharram 20 bulan Jun 2026 Masihi bersama dengan 4 Muharram 1447 Hijrah. Okey, 3 pagi tu. Lepas tu pergi keluar, pergi sampai ke hadiah birthday untuk ni untuk hari ni 12 bulan. Haisa Gan. Dia kurung minat dia lah. 2 tu. Kakak dia hadiah tu pada April 20 April lah. Tak 19 April, 18 April tu lebih kurang tengok dah. Tapi bulan April lah sampai ada kedua beradik tu. Lepas tu singgah kedai Fikri Mimnai sekejap. Lepas tu bang terus mai ke sini untuk video dari report ni. Okey, saya sekadar saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.